Okey, 大家早上好. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita nak bincang jawapan untuk kerja rumah semalam. 我们要讨论昨天你们做的功课. Jadi boleh ambil buku masing-masing. Lepas tu keluarkan color merah, pensel color merah. Okay, 颜色笔红色的。然后cikgu nak awak semua tanda, 自己改自己的答案. Kalau salah, buat pembetulan. 如果错，订正. OK， boleh ambil buku. OK， 然后今天我们一节罢了，所以我们讨论完，你改完就没有功课了. Lepas siap tanda, tak ada kerja dah. OK, boleh lihat. Okay, jadi kita cepat-cepat sikit. Okey, semalam yang pertama cikgu suruh gariskan kata kerja yang terdapat dalam petikan di bawah. Awak kena garis kata kerja. Semalam kita belajar kata kerja kena ada apa? Kena ada imbuhan. 动词通常会有 imbuhan. Ada 4 imbuhan untuk kata kerja. Men, kita ulang kaji balik. Ada men, 然后 ber, 然后 ter, 然后 di. Okay, 有4种. Ada 4 jenis kata kerja, imbuhan untuk kata kerja. Okay, jadi kita cari satu-satu. Sempena Minggu Kesihatan, Edukasi Taman Budi mengadakan. Pertama jumpa dah, men. Nampak? Men. Mengadakan. Ini garis, mengadakan. Permainan zomba zombie. Permainan ini nampak? Bertujuan. Okay, 2. Untuk menguji. Menguji, 3. Garis. Kai, yung pen. Bukan pen. Yung color. Kecergasan murid. Permainan ini melibatkan semua murid tahap 2. Zomba ialah kumpulan antibodi yang melawan penyakit. Zombie pula ialah virus jahat yang berjangkit. Jadi senang je nak cari kata kerja. Kacang. Seperti COVID dan influenza, setiap peserta daripada kumpulan zomba perlu mengumpulkan data kesihatan. Data-data itu berada di serata tempat. Setelah dikumpulkan, data-data itu perlu dihantar ke stesen zomba. Namun begitu, zombie yang berkeliaran akan cuba menghalang misi tersebut. Richard dan rakan-rakannya menyertai permainan itu. Mereka menyertai. Sama tak payah. 如果一样就不用划线了. Semasa bermain, mereka berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan diri agar tidak ditangkap oleh zombie. Okey, jadi dah jumpa semua. Okey, lepas garis semua ni, awak pun masukkan dalam jadual. 写在jadual 下面 men 是什么 ber 是什么 di 是什么. Okey, ni semalam cikgu cakap kena buat kan. Yang ni cikgu tak tulis lah. Awak cuma kena salin je. Tengok kat atas petikan tu, letak kat bawah je. Okey, yang ni senang. Okey, kita masuk kepada ayat aktif, ayat pasif. Semalam kita dah belajar tapi takut awak tak faham, pening-pening. Jadi kita bincang hari. Okey, SJKC Taman Budi telah mengadakan permainan zomba zombie. Jadi mula-mula kita kena buat apa? 如果 aktif,
Aktif 一定会有 men. Kalau aktif mesti ada men. Kita nak tukar jadi D. Okay. Mula-mula kita cari men. Kita tulis nombor 2. Nampak ke ni? Besar. Okay. Kalau men, kita tulis nombor 2. Belakang men, potong nombor 3. Okay. Lepas tu SJKC Taman Budi. Ni nama sekolah kan? Xue Xiao de Ming. Nombor 1. Jadi Taman Budi sini potong. Telah mengadakan permainan zomba zombie. Jadi tak ada nombor 4. 1, 2, 3 kita terbalikkan. Jadi 3, 2, 1. Kan? Kita terbalikkan jadi 3, 2, 1. Jadi macam mana? Okey, di sini. Okey. Nombor 3 dulu kan? Nombor 3. Permainan zomba zombie. Okey, 3. Lepas tu nombor 2 kan? Nombor 2 telah mengadakan tukar jadi diadakan. Ni MENG pension DI. Mengadakan pension diadakan. Lepas tambah D kena letak oleh. Diadakan oleh. Lepas tu sign a E. SJKC Taman Budi. Siap satu jawapan. Okay. Permainan zomba zombie telah diadakan oleh SJKC Taman Budi. Okey, nombor 2. Permainan ini dapat menguji kecergasan murid-murid. Sama juga kita kena potong dulu. Kita kena potong dulu cari men. Men sehau, men nombor 2. Belakang men potong. Nombor 3. Okey. Lepas tu nombor 1 permainan ini. Permainan ini nombor 1. Tak ada nombor 4. 没有4号. Jadi kita pun boleh terus buat. Kita terus buat jawapan. Okay, cikgu tulis nombor 3 dulu kan? Nombor 3 dulu. Kecergasan murid-murid. Okay. Lepas tu nombor 2. Ia dapat menjadi diuji oleh permainan ini. Titik. Siap. Siap 2 soalan. Senang. Okey. Nampak? Kalau kita tukar jadi D, kena tambah oleh. Diuji oleh. Okey, nombor 3. Nombor 3 sama. Kita cari men. Jumpa men. Men. Kan? Ini men. Tulis nombor 2. Okey, lepas tu belakang potong. Mengumpulkan apa? Data kesihatan. Data kesihatan 3. Kan? Lepas tu ada D. Ni tempat kan? Tempat ni keterangan ayat. Kita potong jadi nombor 4. Okey, lepas tu orang setiap peserta. Ni nombor 1. Jadi kita terbalikkan jadi berapa? 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Okey, jadi macam mana? 3, 2, 1, 4. Data kesihatan. Nombor 3, data kesihatan. Nombor 2, perlu mengumpulkan menjadi D. Dikumpulkan oleh. Jangan lupa, oleh. Lepas tu 1. Setiap peserta. Lepas tu 4. Di serata tempat. Siap. Nombor 3. Okey, siap. Nombor 3. Okey, nombor 4 pula. Nombor 4, cari menghalang. Tulis nombor 2. Okey. Belakang potong.
Misi nombor 3. Okey. Sampai mana ni nombor 3 ni? Misi kumpulan zomba. Supaya ni keterangan dia ni. Jadi supaya ni nombor 4. Kumpulan zombie nombor 1. Okey, jadi kita pun boleh buat jawapan. Ni tengok. Kalau tengok nombor 4 ni, supaya mereka gagal. Ini bukan tempat. Ini keterangan sebab. Keterangan tujuan. 所以 keterangan 它不一定是地方，它可以时间 pada masa lapang. Itu pun nombor 4. 它可以是 sebab, tujuan, supaya apa, kerana apa. Itu keterangan. Jadi kita letak kat belakang. Jangan sentuh. Okey, kita pindahkan nombor 3 dulu. Misi kumpulan zomba. Okey. Nombor 2. Akan menghalang jadi dihalang oleh kumpulan zombie. Lepas tu baru letak nombor 4. Supaya mereka gagal. Okey, siap. Misi kumpulan zomba akan dihalang oleh kumpulan zombie supaya mereka gagal. Okey, siap nombor 4. Okey, kita tinggal satu lagi soalan. Lepas tu boleh rehat. Nombor 5. Li Chen mengelak. Mengelak. Kita jumpa kita letak nombor 2. Ni senang. Terus boleh letak Li Chen ni nombor 1 orang. Lepas boleh potong. Belakang nombor 3. Serangan kumpulan zombie dengan bergerak laju. Nak potong ke tak nak? Nak, kena potong. Sebab dengan bergerak laju ni bukan cakap pasal serangan kumpulan zombie. Dengan bergerak laju ni siapa? Li Chen kan? Ni keterangan untuk Li Chen. Jadi kena potong juga. Ni nombor 4. Kalau salah kena buat pembetulan. Okey. Kita tulis jawapan. Nombor 3 dulu. Serangan kumpulan zombie. Nombor 2. Mengelak jadi dielak oleh. Nombor 1. Li Chen. Nombor 4. Dengan bergerak laju. Titik. Siap. Serangan kumpulan zombie akan dielak. Tak akan. Dielak oleh Li Chen dengan bergerak laju. Okey, siap. Nombor 5. Okey, kalau dah siap tanda, siap buat pembetulan, boleh hantar balik buku. Okey, 交回来那本书, letak atas meja cikgu. Lepas tu kita jumpa lagi esok. Okey? Okey, boleh rehat. Bye-bye.